Agar-agar korang terlalu lembek atau terlalu keras, ini petuanya. Dalam resepi 20 minit, siap. First kali korang perlu bukakan api lah. Dan kita tuangkan air 1 liter. Kita masukkan terus serbuk agar-agar 10 gram. And then kita kacaukan dia dan biarkan dia mendidih sedikit. Kita dah boleh letak bahan lain. Gula pasir, sirap ros. Ni juga tips sebenarnya nak bagi kita punya lengkung licin. Gula batu. Untuk mewangikan dia pula, kita boleh pakai daun pandan. Dan kita biarkan dia sehingga mendidih. Okey, so bila korang tengok dah mendidih macam ni, maksudnya dah siap. Kita boleh tutupkan api, kita keluarkan daun pandan ni. Oh, satu tips lagi, kalau ada buih-buih ni, sebenarnya kita boleh buang dia supaya kita punya agar-agar sirap lebih cantik lah. So, agar-agar sirap ros ni sebenarnya kalau kat Johor, orang panggil lengkung. Kita biarkan dia sejuk seketika, lepas tu baru boleh masukkan dalam peti sejuk dan kita rehatkan dalam lebih kurang 1 jam macam tu. So, kita punya agar-agar sirap ros dah pun siap. Boleh nampak kan, dia tak berapa keras sangat, dia tak lembek sangat. So, tips dia memang kena ikut sukatan yang kita bagi tadi. Memang tak terlalu keras, tak terlalu lembek. Just nice. Jadi, untuk lebih banyak resipi, korang boleh pergi terus ke website My Recipe.